Kalau buku ni tu makan kambing tu. Ni Lepas tu kot. perut besar. Ni kot kambing dia. Ni kot kambing dia. Sedap ke tak? Ha? Sedap ke tak? Tak. Rasa pedas kan? Tak. Tak pedas? Memang tak tengok cerita hantu ke? Ha? Tak. Situ gangster. Gangster? Ha. Tak tahu. Satu 80. Apa dia? Kami tengok dekat rumah dia. Itu cerita India. Tak lah. Apa apa kau cerita India? Tak. Abang kata Malaysia. Bukanlah. Cerita India. Pak Yasin kan? Kak Ina tu belum habiskan. Dah habis dah? Ya, habis punya. Dia lagi lama tengah masak, sabar. Mencuri tulang. Ni kan mak ni nampak je ni. Buang ni layang. Kainan tulang. Kainan tulang. Ni awak kena gigit ni. Makan ni dah. Oh, sedap lah situ. Sedap kan muka dia boleh tulang. Ni semua orang akan beg. Tak ini apa? Jauh dah beg. Buang pun kita ni. Dah habis belum? Belum. Oh ya, Lagi Ali 26 kan minit. ya, ya Allah. Dah kanan. Ya Allah. Ini duduk dalam hutan sana. Kawan mau hutan. Kaina tu. Dah masak belum dia? Dah siap belum? Gadugan. Aduh. Ni, kau pergi sekolah pakai ni ya? Ha. Ni cikgu kau minta satu. Amak nak tulang. Amak memang malu. Tak malu. Lisa tak makan kambing ke? Ha? Tak. Ih, prinsesnya. Dia ikan nombor 1 lah. Kambing kau kenapa? Apa? Apa? Eh. Amat, Kak Aulia garang ah? Kau. 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 Best ke tak best? Best. Best. So, kita kena buat apa, Mat? Bangun. Tak, kita kena geletek dia. Tak payahlah. Tapi kan dia tidur kita tarik rambut dia. Tak, kita gunting rambut dia. Gunting lah. Bagi tu Abah. Mati memang. Apa? Bukan boleh pupuk. Tak payah nanti kita geletek kaki dia rasa dia sedap. Tapi Ahmad kena hati-hati. Sebab Kakak ketendang ke Muhammad. nanti Ahmad kena tendang. Kan jadi batang ni kakak cocok dah mati Muhammad. Nanti bahasa orang ni dah matangkan mata orang. Ni. Patah nanti bangun kakak patah tentang Muhammad. Kakak serik rambut Muhammad. Buang dalam sampah. Ada ikat kita. Kakak ada pisau ada sikit. Tak baik oh. Minta saya kita. Memang pun. Minta saya Pak Udi je. Perasan lah Kak Ina ni. Kau lah perasan. Dia sayang kata je. Dia sayang. Katil? Memang kakak sayang katil. Kakak sayang katil, kakak sayang bantal. Ya, awak suka kambing? Aulia kan princess. Yee!
Tak payahlah. Kak Ina. Apa nak buat vlog ke? Vlog. Hari ni kita nak makan apa? Makan dugong. Sebab tu dugong dah nak Pakai isi kandungan. So boleh bagi rate tak berapa makan kambing kat Majah? 10.10. Wow. 100.100. Ahmad rasa ni berapa nak bagi? 1000.1000. Wow. Aulia? Tengok pinggan lah weh, tengok pinggan. Boleh kosong. Ni tulang Kak Aina lah ni. Dia letak kat sini. Ya? Ya? Hebat cerita dia. Dari atas pun cantik. Itulah, bye. Bye-bye. Elok lah tengok orang anjing. Iya. Kau tengok dia bagi aku macam anjing. Nak makan tak? Aku nak. Oh, princess mana makan? Aku bawa salam. Saya nak makan. Sabar Aulia. Aulia dah ngamuk guys. Adik kan dia cakap kau dah. Saya. Ma, adik. Sorry. Amal minta maaf. Awak buat apa? Kak Aina, sini sekejap je. Ahmad dah. Piu. Tak, Ahmad buat apa kat Aulia? Saya cakap kau dah. Kau tu lembu. Kau kan pisai. Ha? Tu dia cakap pisai. Risai? Yelah, kan dia cakap pisai. Princess lah. Muhammad pergi nampak lagi. Saya. Cakap sorry. Saya. Tak sengaja. Tak sengaja. Okay, bye. Cakap lah. Ha? Cakap, bye. Nanti Ahmad nak masuk YouTube. Ha? Tidak. Yelah, mana tulang dah kambing. Piu. Takkanlah. Besi kot. Nak daging. Daging kita kena tunggu tengah masak. Mama nak daging. 1 hour later. Ya Allah. Ahmad dah macam anak zombie yang macam dalam cerita hantu kan, dia makan perut mak dia kan macam tu kan. Macam mana mak yang macam tu. Ha? Main kat Aina ambil ni. Cakap apa? Kak Aina, tolong ambil air. Boleh sayang? Sayang mana? Boleh ambil air ke sayang? Boleh. Saya ambil iPad air boleh ke saya? Boleh amat. Kau datang. Ahmad, dah 2 jam dah Ahmad kat sini. Cheers. Habis. First come first serve. Tengah masak. Ahmad je nak makan 2 jam. Oi, datang lagi. Ni akan masuk ke YouTube Tak lagi. Tinggal kecil-kecil. Babin. Berapa? 20 Ha? 10. Wah, abang yang hantar Shopee ni. Patut orang tak dapat makanan. Awak kat sini. Makanan dekat sini yang tahu kan. Panas. Ini kenapa lah? Kau tahu cari duit itu susah. Dah lepas dah hari ni belajar. Berapa? 30? 6. 60?
Jangan kabel lah pula. Tak buat lagi. Ni charge kita orang. Kucing dia tak kecil. Dia bagi orang besar. Mek, kau nak tengok gambar ayah? Bayar apa? Gambar ayah. Kau bayar apa? Makan. Mana? Ya Allah, Afi datang habis lah. Baru 2 keping. Tu kecil. Kita orang dah 2 Tupperware dah kan Ahmad? Kalau Tengok yang kita berhitung tu beza. Libang-libu, Best kelitang-kelitung. Best kelakar. Dia macam cerita... Piavi. Betul lah tu. Macam cerita ni, Mamat Khalid punya cerita. Apa? Hantu kat Lima? Dia bukan pisang. Gitulah. Tapi dia tak ada hantu. Padahal dah check lah semua. Lepas tu dah ajukan semua, dah cakap dengan orang dia, dah report 3 kali. Lepas tu dia kata 3 ke 5 hari dia akan email lagi. Orang cakap pasal apa? Orang cakap pasal apa? Dah random. Kenapa bila zoom dia pecah? Ahmad, gunting rambut abang meh. Pecah kereta. Ya. Bukan. Keluar. Keluar. Jom. Okay, dah kau. Kau ya? Jangan kan? Lagi tiga. Six, seven. Ready, eh? Six, seven. Jom. Jom. Mango. Baik hang. Seven. Lagi mari. Busy-busy je lah Aulia seorang tu. Hah? Aulia seorang tu. Mana? Fokus. Ya. Padahal tengah baca komik aja. Tawad. Ada saya kisah. Ada? Buka wifi. Anas. Qul a'udzu birabb bin nas. Qul a'udzu birabbin. Cepatlah. Ya, cepat ya. Ni akal huwal. Jangan abang-ubah je, ada kalau kurang. Isha. Kau dah kan? Ni majlis ni. Allah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Ambil uduk. Apa dia ni? قد قامت الصلاة Kau kata dia. الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Main pula begini. Afif.
Ya. Mesti kena tu. Rizky tinggal buat live decision. Kami buat apa tu? Apa tu? Kunci. No, sedap. Apa ni tengok Kaina. Tak habis-habis buat vlog. Ada dia. Plug ada banyak kat bawah. Ih, setan mana ni? Bye. Long. Jom. Kak, kalau dia yang tunggu kat dia. Kau ni kan ada yang kena. Bagi tak nak kan. Cukup mana? Abang ni. Siapa nak ikut? Lambat tak payah ha. Dia menyamar. Dia menyamar dia sebenarnya. Sebenarnya dia seorang anak CEO. Yang pura-pura pakai Shopee Panda. Ya, cepatlah. Oh, tak besar sangat lah. Kecil je. Belakang kau ada. Besar lah. Mana? Tak live. Ini tak live. Wow. Oh, dia ada musuh. CEO. Nampak? Kau tengok. Mana ada orang Shopee food dia macam ni? Hey. Mana ada orang jual kain pak kalau masuk office ni? Mana ada orang? Dah lah. Takkanlah Amir tengok tu. Diamlah. Orang-orang ni solat ni. Kata kenyang. Apa kata? Apa kata? Apa kata? Apa kata? Oh. Abang Dina ni curi ayam orang. Ayo KFC. Orang senjata makan kuat. Enggak ada. Cuba review abang punya ayam KFC. Lah ingatkan review buat plan kat atas meja. Betul lah macam KFC. Janganlah ni ayam saya tak baik tau. Nampak? Ni yang tadi nak balik lah. Nak ambil bini dia kat Puchong lah. Eh? Meh, Delisha tak makan lagi Meh. Seorang lagi. Kau tengok. Seorang lagi dapat. Yang kata kenyang. Abang mau makan mak. Masalahnya abang tak makan ke susah. Dia kurus. Pak Meh, aku nak buat ni masuk YouTube. Abah buat ayam KFC. Tajuk dia. Satu tong tu dia bawa. Baju pakai. Ambil bawa kamera. Bawa belah. Tak. Benda lain. Bagi Afin. Buat dia tidak. KFC. Ya Allah. Ini pada malam. Bilang 100 gram. RM4 Aduh. Satu. Ini free.
Sedap lah sebab free. Bukan. Tengah makan je. Aduh. Tak. Ni yelah daripada pagi pakai Shopee Food. Patut hampir bukan buat. Ni lah kecek saja. Macam mana weh? Nanti petang. Review. Aina mesti ingat. Mesti suami aku dia tengah panas. Sial suami aku. Dia tahu lah. Oh, Dia tengok. Oh 360. Sial laki aku cari nafkah. Adik tidur. Sakit lah. Ya Allah, sirak saksa. Masalah di sini. Dia yang buat orang. Apa ya? Apa? Sirak saksa. Saya sampai ada buat handstand nanti. Apa masalah dia?